Siang hari ni saya berada di Pasar Malam Simpang Kuala, tapak pasar malam kita. Salah satu lokasi yang strategik lah kita sedia untuk peniaga-peniaga kita. Saya masih mencari lagi peniaga-peniaga yang di tepi-tepi jalan untuk mengisi kekosongan di tapak pasar malam kita. Di sini tuan-tuan boleh tengok dan boleh hadir. Kita tengok kita ada menu-menu yang memang menjadi barang-barang keutamaan lah. Macam-macam ada lah. Contohnya ikan, ayam, daging, makanan ringan, buah, sayur. Okey, yang ni adalah pengurusi Persatuan Penjajah kita di Pasar Simpang Kuala. Kenalkan diri puan. Saya Juzaina Musa. Orang panggil saya Kak Ana lah. Saya cari peniaga-peniaga yang mau berniaga hari-hari di tapak kita, masih kosong, banyak-banyak lagi. Okey, mari kita tengok menu apa yang ada di sini. Kita ada pulut sambal. Sambal legend kita bola kejap. Yang ni memang sedap lah. Sebut satu pack berapa puan? RM1. Satu pack ni RM1.20. Boleh mai siapa yang tercari-cari menu pulut sambal, menu waktu makan petang, boleh mai ke tapak pasar malam Simpang Kuala kita. Goreng. Kita ada menu bihun goreng, mi goreng, kuih goreng. Panas-panas lah tu. Panas-panas. RM3 saja. Kita bagi tahun ni kita buat promosi harga pada ni. Ya. Puan meniaga hari ni? Cucuk udang. Okey, satu pack berapa puan? Berapa Kak? RM5. Okey, RM5. Udang selamba. Udang selamba, udang cuk udang, cuk ubi, cuk jagung, semua tu. Tapi aneka kuih. habis lah. Itulah aneka kuih. Cuma saya minta jaga kebersihan lah. Semua lepas habis berniaga simpan balik. Dan tempat berniaga kena alas. Ada alas tapungan minyak. Goreng pisang ada. Udang. Kira macam mana puan? Ni RM10, cuk udang, cuk pisang RM5, ubi RM4. Abang Cik, boleh kenal diri. Berniaga berapa tahun dah di sini? Dia kurang 27 tahun dah. Berniaga ayak saja. Ayak saja. Ayak murah. Ayak sebungkus berapa? RM1. Ayak mana Kak? Ni RM1, ni RM5. Murah lah. Payahlah nak dapat murah lah. Okey, yang ni berniaga nasi lauk. Siapa yang tak ada masak, boleh main tengok lauk. Macam-macam lauk ada. Pukul 1 ada dah. Pukul 1 lebih-lebih tu. Ada. Yang puan berniaga apa ni? Kuih macam ni dah. Kuih. Sate pun ada juga. Sate pun sedap. Macam-macam donat ada. Patin jual macam-macam donat ada. Dia jual murah donat 3 biji RM2. Murah. Besar pula tu no. Besar. Main sini kita ada macam-macam lah. Kita ada halia, kita ada bawang putih, kita ada bawang bolen. Kedai Kak Nah jual buah durian kelun. Tempatan pun ada, kelun pun ada. Yang ni udang merah, sana IOI. Yang ni D33. Kampung Kak Nah jual RM8 ya. IOI Kak Nah jual 30 saja. Udang merah Kak Nah jual 20. Sini, mai ni kita tengok ikan segar. Segar. Cerah biji mata. Kita tengok. Tangsi lemak. Tangsi lemak. Sekilo berapa cik? Kilo 7 puan. Kilo 7. Ikan ni walaupun buah pinggan tapi mata dia elok nampak. Insang dia pun segak. Baru lagi tu. Ni pula ada ayam, ada daging. Daging ada daging tempatan. Ada ayam, daging tempatan, daging import semua ada no. Macam pelbagai buah lah ada kat sini. Tambikai ada, pelam ada, jambu ada. Minta bagi ramai-ramai lah mai support kami berniaga. Saya cari sangat-sangat yang peniaga yang macam ni. Mai jumpa saya di bahagian pengurusan pasar dan penjajah. Ya, betul.